Berkenaan dengan isu yang telah dibahaskan tadi, perkara yang dibangkitkan oleh Ketua Pembangkang, saya dengar Ketua Pembangkang juga mengatakan bahawa tidak perlukan projek LRT di Pulau Pinang. Mungkin perkara itu saya tidak sehaluan lah. Tapi dalam konteks yang sama, saya nak tahu pendapat daripada Tasik Gelugor berkenaan dengan siapa yang lebih layak menjadi Perdana Menteri di sebelah sini. Itu soalan saya. Yeah. Adakah Yang Berhormat setuju dengan saya, Pagoh ke atau Yang Berhormat Larut yang layak jadi Perdana Menteri? Itu soalan saya. Jawapan kepada persoalan itu biarlah kami di sini yang buat keputusan, dan selepas itu kalau nak ikut baru boleh sokong selepas itu. Jadi kita tak. Tapi saya ingin tahu pendirian sekarang. Yang betul. Ini ambil masa saya. Terima kasih atas usaha yang tidak begitu berjaya pada hari ini. Dalam ucapan Ketua Pembangkang juga, beliau saya tanya sebab Pagoh hadir. Dalam ucapan Ketua Pembangkang, beliau juga menyatakan bahawa Belanjawan 2026 ini gagal memberi keyakinan kepada rakyat. Belanjawan ini tidak berani untuk memperkenalkan langkah-langkah yang benar-benar baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. Yang Berhormat Tasik Gelugor. Peraturan nak tanya sebab peraturan bersyarat mana? Kelas 2/1 Bukit Tasik Gelugor seperti yang kita maklum telah dipecat oleh parti dia. Jadi kenapa dia masih duduk di blok tempat yang sama? Dia sekarang bebas ke dia masih dalam pembangkang ke macam mana? Ya, yang betul dalam parti kita ada peraturan membolehkan rayuan dijalankan sehingga tamat tempoh rayuan itu masih lagi tamat. Nak kekal dalam bersatu. Jadi masih nak kekal dalam bersatu. Kalau Ahli Yang Berhormat